Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ni aku nak preview satu motor yang kalau jatuh mu perlu kepak orang untuk akak motor tu. Berat dia ni macam anak gajah. Ni adalah BMW GSA 1300 yang terbaru. Berapa harga dia? Harga dia adalah 150,000 ke atas. Ya Allah, kalau nak beli kereta Azia tu boleh dalam 2-3 butir. Si ada balance lagi, lepas tu boleh pula guna duit tu untuk beli makanan. Mu bayar dengan baki duit tu, nasi lauk Sony Kubis ni mu boleh makan tiap-tiap malam selama setahun. Tu baru jalan dah harga motor 150,000. Ni mu beli motor RZ 150,000. Aku tak ada nak mikir benda tu. Tapi ikut mulah minat mu masing-masing. Okay, balik kepada GSA tadi. Motor ni memang sangat sesuai untuk orang yang suka ke adventure. Tetapi hakikatnya 90% tu mu hanya beli untuk pergi minum kopi lah. Adventure paling jauh pun dia pergi Canberra Highland, dok pun Lixier. Crash bar pun calak akibat hari-hari duk gosok. Okay, berbalik kepada motor tadi. Motor ni memang sangat canggih lah. Suspension dia boleh adjust diri. Lepas tu ada mode hujan. Ada mode jalan letak. Lepas tu ada mode bini marah. Perumpamaan je lah. Dia ni memang ibarat semua ada lah. Berat dia dalam 240 kilo lebih. Tapi kalau jatuh masuk off-road, mu jangan rosing. Mu tu tak kena bunuh. Tapi mu tu mungkin lah. Apa mungkin pula mu kena selit. Selit D pun ada. Selit D. Bukan selit D. Selit D. Nanti ni tak baca skrip. Oh sorry. My English is very broken. Okay, balik kepada motor tadi. Motor ni memang tak boleh nafi lah. Memang antara one of the best motorcycle dekat jalan raya. Lepas tu ride dia memang rasa macam smooth je royak tak. Ibarat super jalan atas kapek rumah kaya. Lepas royak nak lari corner pun dia sedap juga. Walaupun motor tu besar macam anak gajah. Siapa patut beli GSA 1300 ni? Kebiasaannya jenis rider hok perlu ke upgrade daripada SOR 250 ataupun mu macam ada PT lebih. Tak tahu nak buat apa, boleh lah mu beli motor ni. Lepas tu orang suka jalan jauh nak explore dengan motor, nak pergi derak dalam Malaysia dengan motor ataupun nak pergi negara jiran dengan motor, saya boleh suggest ke ambil GSA 1300 ni. Lepas tu untuk orang yang minat barang motorsport daripada Jerman, terutamanya BMW, jadi bolehlah pilih motor ni. Kalau geng-geng orang Itali, geng-geng Multistrada, geng-geng Panigale, dia tak minat motor-motor GS gini. Dia orang ada juga naik, tapi kebanyakannya dia orang mostly akan pilih brand dia orang lah. Tapi itu atas prefer orang lah benarnya. Jadi masa nak ambil BM, ambil BM. Mana ambil Multistrada, ambil Multistrada. Tapi GSA 1300 ni bukan hanya sekadar motor je lah. Dia macam satu simbol, satu status. Bila mu naik GSA ni mungkin nampak gah, mungkin nampak hebat, mungkin nampak macam biso lah, biso. Orang Kelantan panggil biso, biso hebat ni lebih kurang sama. Bila mu parking tepi kedai kopi hipster tu, orang tengok macam wow, motor dia ni memang Pokoba. Tapi bos takat mu isi minyak 10 ya, lepas tu mu pergi minum air teh obeng, lepas tu mu belagak terpaling adventure, tapi mu pergi dekat minum air ya motor tu. Baik mu kena sebalik lah gaya mu tu, sebab motor tu dicipta tak kena dengan gaya mu. Jadi kesimpulannya GSA ni bukan untuk semua orang. Tapi kalau mu ada pitih mu nak naik kapal terbang terarak, motor ni adalah motor untuk mu. Tapi mu ingat mu jangan jadi rider GSA hak parking tepi kedai kopi, lepas tu mu snap gambar mu ya akulah yang terpaling adventure. Lepas tu letak pula caption dalam Facebook, Adventure Begins. Tetapi Adventure Begins ni apabila mustaq bayar installment bulan-bulan. Jadi kalau siapa-siapa berminat dengan motor ni, bolehlah pergi ke showroom BMW. Saya tak jual, saya hanya preview saja, bukan review, sebab saya tak ada physical copy lagi untuk motor ni. Bos saya pun lambat nak beli, kalau tidak saya boleh terah. Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tapi saya jangan sebatir kita go lah tu. Alah. Beres sikit tau. Bye.